Dalam kalangan kita, mesti ada penggemar coklat. Tapi tidak tahu macam mana ia dihasilkan. Marilah ikut perjalanan kami ke Take One Coco Village. Hujung tahun pada cuti sekolah ni, marilah kita bawa anak-anak untuk explore dunia luar. Kita investigate untuk pengalaman kita dan juga anak-anak. Perjalanan daripada Bandar Tawau ke Take One Coco Village mengambil masa lebih kurang 45 minit. Bila masuk saja, kamu akan jumpa banyak pokok-pokok koko yang sudah berbuah dan ada juga staf yang tengah petik dia punya buah koko. Kalau kamu nampak buah koko dia ada warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Kalau ikut pengalaman Nenek Amsyar, dia kata yang hijau tu adalah yang asli, yang coklat tu adalah yang kahwin. Sebab apa dia cakap macam tu? Dulu diorang juga adalah penjaga pokok-pokok di kawasan Berotai. Bayaran masuk ke Coco Village ni berbeza-beza mengikut tujuan. Basically, bayaran masuk RM10 untuk masuk ke kawasan Coco Village ni. Tapi kalau kamu mau pergi dia punya air terjun, bayaran lain pula. Masuk sahaja kawasan ni, kita akan jumpa dia punya kawasan pameran ataupun kedai yang menjual pelbagai jenis coklat. Ada perisa yang pedas, ada perisa mint. Kamu pilih mana-mana saja yang kamu mahu. Selain tu, kamu juga boleh tengok bahagian kitchen dia, macam mana diorang buat coklat ni. Kalau kamu tahu apa tu coki-coki dan kamu rindu mau makan, sini pun ada jual juga. Kamu suka makan roti pound tambah dengan coklat, nah sini pun ada juga. Kamu yang tengah berdiet mau makan dark chocolate, sini pun ada juga yang percentage dia up to 99%. Jadi kami pun dah lepaskan peluang lah untuk rasa beberapa jenis coklat yang ada di sini. Macam biasa, ini salah satu cara untuk support produk lokal. Nah, kalau kamu sudah habis membeli, bolehlah pergi lagi ke kawasan viewing ataupun kawasan pemandangan yang boleh kamu bergambar di kawasan Coco Village ni. Sepanjang perjalanan tu ada juga beberapa pokok koko, kamu boleh pegang sendiri dan rasa tekstur dia macam mana. Tapi yang jadi coklat bukan buahnya, tapi biji dia ya. Kalau kamu bawa anak-anak kamu ke sini, memang happy lah dorang. Kawasan ni memang dorang sudah cantikkan, buatkan macam ada taman permainan. Jadi anak-anak pun boleh enjoy. Jadi masa kami pergi ni sudah hampir hujung tahun dan dekat kepada hari Christmas. So dekor dia lebih kepada sambutan Christmas lah. Jadi di sinilah tempat yang kamu boleh santai-santai, lepak-lepak. Sudah kamu beli coklat tu, boleh duduk sekejap, buka coklat dan makan macam kami ni. Selepas tu bolehlah ambil gambar kenangan dengan view dia yang marvelous di sini. Untuk kamu yang tak tahan cuaca panas, jangan lupa bawa payung. Tapi sini kawasan dia redup juga, pokok-pokok tinggi. Boleh cari tempat berlindung. Ni buah legend. Siapa kenal, jangan lupa komen di bawah. Buah apa tu? Kawasan sini memang luas. Jadi mana-mana tempat pun, kalau kamu pandai ambil angle, memang cantik lah gambar kamu. Jadi kalau kamu sudah habis bergambar-gambar sana, rasa penat, boleh singgah di kafe diorang. Tiket yang kamu beli tadi, dia boleh redeem minuman. Jangan lupa bagi tiket kamu di kaunter dia. Kalau kamu rasa mau makan, ada juga di sini diorang sediakan menu.
Selepas berehat dan minum minuman coklat, kami pun beransur pulang. Sementara tu, singgah lagi untuk mengambil gambar kenangan. Dengan aktiviti macam ni, sebenarnya yang lebih happy adalah anak-anak sebab diorang boleh explore tempat ni, jalan-jalan, menikmati pemandangan yang cantik dan belajar sesuatu daripada alam. InsyaAllah pada masa akan datang, kami akan cuba pergi pula ke bahagian waterfall di Coco Village ni. Jadi kalau kamu masih lagi berfikir mana mau pergi di kawasan Tawau ni, tempat yang menarik, boleh dah datang sini. Taek Guan Coco Village.